selama 2 bulan dan mereka akan kembali semula ke tempat ini sekiranya hujan turun dan rumput ada kembali, tumbuh kembali. Betul tidak. Inilah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ternakan seperti kambing biri-biri ini cukup sinonim dengan bumi Arab. Walaupun begitu, berkat kesungguhan dan kegigihan, ia tetap akan membuahkan hasil yang cukup lumayan. Begitulah prinsip yang digunakan pakai oleh Abu Ra'id sebagai seorang peladang berjaya yang memiliki tanah seluas 30 hektar, dan di sini beliau menanam berbagai jenis buah-buahan seperti apple, pear, apricot dan juga pelbagai lagi, termasuklah anggur. Dan di sini buah-buahan yang ditanam di sini bukan sahaja untuk kegunaan pasaran tempatan, malahan ia juga untuk pasaran di luar negara seperti negara-negara Eropah. Itulah berkat hasil kita berbakti kepada tanah, walaupun asalnya tanah ini adalah tanah gersang ataupun padang pasir. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa allazi yursilu riyaha bushran baina yaday rahmatih, idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin fa anzalna bihi al-ma' fa aghraqna bihi min kulli thamarat." Sadaqallahu al-azim. Syukur terbaha yang perjalanan selama 2 jam dari kota Damsyik. Dan kalau kita lihat bandar ini cukup signifikan dalam sejarah Islam kita, di mana Rasulullah SAW iaitu Nabi Muhammad sewaktu berumur 12 tahun, sewaktu mengikut bapa saudaranya Abu Talib dalam misi perdagangan, telah pun berada di tempat ini. Dan di tempat ini juga baginda Nabi Muhammad bertemu dengan seorang padri yang bernama Buhaira, yang mana Buhaira telah menasihatkan supaya Abu Talib berjaga-jaga daripada fitnah orang Yahudi yang dengkikan bahawa Nabi Muhammad akan menjadi seorang Rasul. Dan kalau kita lihat juga di sebelah kiri saya ialah Wadi Yarmouk, yang mana telah pun berlaku satu peperangan yang cukup hebat sewaktu itu, yang mana diketuai oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah dan juga Khalid Al-Walid sewaktu menentang Rom, dan membawa kepada kemenangan kepada pihak muslimin pada tahun 636 Masehi. Lalu mereka menasihati Abu Talib supaya segera membawa pulang baginda Rasulullah SAW kerana membimbangkan keselamatan baginda. Hari ini terus dikunjungi pelancong luar untuk melihat sendiri tinggalan sejarah yang penting pada perkembangan tamadun Islam. Istaman kita kan bahawa dalam masjid ini adalah tempat Rasulullah berhenti, dan di tempat ini juga lah dibina oleh orang Islam, dibina sebuah masjid yang dinamakan Masjid Mabrak An-Nakah.